Cuba korang share dekat ruangan komen earbuds mana yang paling terbaik pernah korang pakai. Aku tanya ni bersebab lah. Sebab dekat aku ada 3 earbuds. Earbuds pertama yang aku ada adalah Infinix. Tapi aku lupa dia punya model apa. Cumanya earbuds ni aku akan buat pakai macam contoh aku part time kedai makan. Kat situ berminyak. And then kalau aku tak nak menjaga sangat earbuds tu, aku akan pakai earbuds yang ni. Sebab yang ni tak ada apa-apa special pun. ANC tak ada. Lepas tu audio quality dia memang bagi aku sangatlah biasa. So nothing special about this Infinix punya earbuds. Ini buat lenjan kalau aku tak kisah nak kotor ke nak berminyak ke apa ke, aku akan pakai yang ni lah. And then second, kita ada Edifier TWS One Pro 2. Yang ni boleh kata second favourite earbuds yang aku ada. Aku akan pakai untuk workout, dan katalah kalau first favourite aku tu habis bateri, aku akan pakai yang ni. Dia punya rupa memang bukan macam ni. Aku beli casing tambahan disebabkan dia punya body kat dalam dia warna hitam. Hitam yang memang kalau langgar apa-apa sikit memang senang bercala lah. So kau akan nampak banyak line-line bercala. Tapi still audio dia baik, bass dia punchy. Overall aku suka Edifier TWS One Pro 2. And then the best yang pernah aku pakai, pernah aku miliki, direkomend oleh Muaz Malik. Ini dia Realme Buds Air 3. Aku suka gila. First aku suka colour dia. Bagi aku colour dia cantik. Kau boleh tengok dekat dalam earbuds dia warna biru gini. And then audio clarity, vocal, bass, semua nice. Aku suka gila. For the price, aku tak kata this is the best earbuds yang korang boleh dapatkan, tapi for the price memang sangat baik. Aku beli earbuds ni pada tahun 2022 ke 2023 dan sampai sekarang aku masih pakai. Maksudnya sampai sekarang aku masih berpuas hati dengan earbuds ni. Cumanya mungkin aku dah kena fikir pasal earbuds yang lain disebabkan earbuds yang aku dah miliki daripada 2022-2023 ni, 2022-2023 ni, sebelah dah jahanam. Nak claim warranty pun dah tak boleh. So takkan nak pakai sebelah je, tak feeling lah kan. Dan obviously aku tak nak jadikan yang ni aku punya main earbuds aku. Aku kena gantikan aku punya Realme Buds Air 3. Cumanya sekarang ni aku tak ada idea. Mungkin korang boleh share dekat aku lah yang mana paling terbaik pernah korang pakai earbuds. Mana tahu daripada korang punya komen aku boleh buat decision yang terbaik untuk aku beli.